Assalamualaikum semua. So hari ni hari Sabtu, kita tak dapat buka. Mungkin besok pun tak dapat buka. Senang cakap macam ni lah. Minggu ni kita tak dapat buka V-Farm seperti biasa. Sebab malam tadi V-Farm hujan sangat-sangat lebat. So V-Farm banjir. Okay, V-Farm banjir. Kalau korang dapat lihat sekarang ni, air kolam saya dah bukan air kolam lagi dah. Dah jadi air susu dah. Okay, dah jadi air teh tarik dah. Kenapa berlaku masalah macam ni? Disebabkan hujan yang terlampau lebat. Okey, so air daripada bukit sana, okey, masuk ke dalam kawasan V-Farm. So ini berlaku jam 4 pagi lebih kurang macam tu kalau korang tengok. Okey, level air, okey, kalau korang nampak rumput-rumput ni kan. Level air ni dia parah sini. Parah sini, mana tadi? Parah sini naik. So maksudnya kawasan sini ni semua banjir. Nampak kat sini kita punya apa? Cakap kita punya kapet-kapet ni semua terbuka ni. Ni semua basah ni. Ini semua banjir ni. Air masuk sampai ke bahagian kolam renang ni. So kolam renang ni semuanya habis kotor. So kita tak boleh nak buka V-Farm pada minggu ni. Okey, nampak kat sini semua habis bergali habis semua sekali. So dekat bahagian sini, bahagian tapak Supadupa ni kalau korang tengok, memang dah kena apa orang cakap, banjir habis lah. Macam tu, nampak sini semua sekali. Ni berpunca dari mana? Ni berpunca daripada tanah sebelah sana. Maksudnya bukit sebelah sana. Tapi mana tadi hujan memang sangat-sangat lebat. Tengok kat sini. Pasir-pasir dia, lumpur-lumpur dia tak pernah berlaku lah. Saya cakap tak pernah berlaku. Ini adalah kali pertama berlaku masalah yang macam ni. So kita pun tak boleh nak duga. Ini saya anggap sebagai dugaan. Okay, sebagai seorang peniaga, sebagai seorang pengusaha, ini adalah dugaan kita. Okey, boleh tengok kat sana. Sini semua penuh. Penuh dengan lumpur. Banjir habis malam tadi. Okey, hujan memang sangat-sangat lebat. Siapa yang duduk dekat area Pekan Nenas, Pontian ni, diorang tahulah di mana hujan malam tadi adalah hujan yang paling lebat sepanjang berapa tahun saya duduk di V-Farm. Tapi alhamdulillah bangunan-bangunan dekat V-Farm masih lagi kekal, tak ada yang guntur. Tapi saya punya Ferrari saya ni habis bergerak sampai ke sini. So kat sini korang nampak sedih, memang sedih. Tapi apa yang kita boleh apa orang cakap, apa yang kita boleh lawan, tak ada Tuhan kan. Sejadinya semalam dah siap, preparation semua dah habis, tetapi dah Tuhan kata hari ni awak tak ada rezeki, sejadinya tak ada rezeki lah. So macam inilah jadinya. Okey, tapi kolam yang bahagian atas okey. Kolam bahagian atas sangat-sangat okey lagi. So kat bahagian bawah ni kolam dia semua habis. So dekat sini habis kotor semua sekali. Ini tak ada jalan lain ni. Jalan penyelesaian dia adalah cuci lah. Buang balik air, masuk air baru. Oh, ada pokok tombang dekat sini. Nampak tak? Ada pokok tombang sini. Okey, ada pokok buluh tombang kat sini. Ni pokok buluh. Nampak? Ya Allah, habis semua penuh air kat sini. Pokok buluh tombang kat sini. Okey, angin yang kuat, air yang kuat membuatkan pokok buluh dekat bahagian sini pun tombang. Tapi alhamdulillah tempat-tempat lain tak ada yang tombang lah. Okay, ini je pokok tombang mana tadi. Okay, so hari ni, minggu ni kita tak dapat beroperasi. So doa-doakan saya punya urusan dipermudahkan. Okay.